You want to read your book upstairs? Go. You have so many books. Go. Korang tap screen. Tap screen. Bagi 300,000. Selling fast. Kita punya linen spray bag nombor 4 sebab murah sangat. 33% tu bag nombor 4. RM23 sahaja. RM23 sahaja. Baru beli cleansing balm. Setiap rumah perlu ada linen spray. Setiap rumah perlu ada linen spray. Kenapa? Sebab rumah kita berbau lepas masak. Betul tak? Kan? Dekat toilet nak bagi harum. Takkanlah toilet kita apa nama dia? Nak bagi berbau kan. Lepas mandi tu spray. Sebelum nak masuk tu spray. Kita ada Yuja. Yang 100 ml tu kita ada 200 botol. Sekarang tinggal 76 botol sahaja. Korang, daripada 200 botol ada 76. Kalau korang nak spray dekat tudung sekarang, dekat jubah, buka almari tu, buka almari tu, spray dekat dalam baju-baju dekat almari tu. Spray kat sofa kan, bila orang datang wangi, bila anak-anak baring kat sofa pun wangi juga. Selling fast. Kita punya toner kita 28%. Kita ada 3 jenis toner, satu tu soothing toner. Soothing toner tu sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu. Itu adalah best friend korang ya. Hot selling sekarang soothing toner. Untuk daily use ya, daily use toner korang. Dan payment combo body scrub, thank you so much. Untuk harian toner korang, soothing toner dan juga gentle toner. Mula-mula pakai gentle toner dulu. Gentle toner tu untuk exfoliate, buang sel kulit mati dekat muka korang, untuk buang whiteheads, untuk buang blackheads, untuk menutup pori yang terbuka. Selepas itu, lepas dah pakai gentle toner, spray dengan soothing toner. Soothing toner tu dia akan bagi calm korang punya kulit. Dia bagi calm korang punya kulit sebab korang dah pakai gentle toner kan. So dia dah kulit tu dia dah orang kata dah exfoliate. So spray dengan soothing toner. Selepas itu start korang punya serum, korang punya moisturizer. Lepas tu korang make up, korang pakai sunscreen, betul tak? Lepas pakai sunscreen, korang make up. Selepas make up, spray balik soothing toner. Kenapa? Sebab nak bagi make up tu stay dan glow. Rahsia untuk bagi kulit glow adalah pakai soothing toner, Bayu Ampul, SOS. Ini rahsia kulit glow. Korang tengok tak? Saya malam ni, malam ni lepas cuci muka tadi double cleanse. Dah pakai toner. Saya pakai Central Ampul dulu, Bayu Ampul dulu. Then pakai SOS. Then pakai Ultra Rich. Suggest linen spray yang wangi. You nak bau macam mana? Kalau you nak bau lavender, you ambil Magnificent. Kalau you nak bau fresh, Yuja. Bau lemon. Gentle toner boleh pakai everyday ke? Yes. Gentle toner dengan soothing toner everyday. Yes. Fresh Yuja dia bau lemon. Lepas tu kita ada summer scent. Summer scent tu dia bau fun, dia bau flirty. Dia bau macam dekat beach. Kulit pun lembut, glowing and wangi. Betul sangat.
korang nak untuk Sakura series, kita punya color purple dah sold out. Color pumpkin kita best seller tu color orange color orange. Atas tu color biru. Okay, color biru. Ada color biru, color peach dengan color orange tu pumpkin. 37%. Malam ni kita nak habiskan jualan gudang Arashi. Bibi tak balik kah? Balik ke mana? Dia dah balik ke Jakarta dah. Untuk Turki kita ada Turki violet, turquoise, kita ada blue, kita ada peach, kita ada mauve. Sarah, yang kat depan awak tu nak pakai macam mana? Okey, yang ini adalah yang mana satu? Yang ni ke yang ni? Ini sabun mandi. Jadi bila you nak mandi, you pakai sabun tu, macam tu, you pakai sabun. Kalau you mandi sehari 3 kali lah you pakai sabun. Lepas tu macam biasa you pakai sabun mandi, and then you bersihkan dengan air. Cleansing balm guna macam mana? Okay, cleansing balm dia boleh guna setiap hari 4 kali, 5 kali tak ada masalah, sebab dia ada shea butter. Shea butter dia tidak akan keringkan kulit. Okay, ini adalah cleansing balm. Okay, nampak tu biji-biji colour pink tu? Don't shout. Nampak tak biji-biji colour pink tu? Okay, itu adalah vitamin E. Okay, so cara nak pakai, ambil, calik, gosok. Especially gosok dekat bahagian sini. Okay, bahagian sini, untuk buang whiteheads dengan blackheads kat sini. And then dia menutup pori juga. Macam tu, lepas macam tu cara you pakai cleansing balm. And then basuh dengan air. Okay, kita ada mini cleansing balm dan juga cleansing balm besar. Cleansing balm besar bag nombor 12, 28%. Cleansing balm kecil bag nombor 17. Kita ada Rebalance SOS 28% ya. Bag nombor 16 tak pernah SOS 28%. Ini adalah SOS-nya, SOS baru, generation kedua. Dulu SOS yang pertama tu hanya untuk kulit kering saja. Kulit sensitif tak boleh. Tetapi sekarang SOS ni untuk kulit sensitif dah boleh pakai. Sarah tahu kalau untuk kulit sensitif, alhamdulillah, kalau untuk kulit sensitif dan juga kulit kering susah nak pakai kan. Okay, cara nak pakai dia macam mana? Yang ni sehari nak pakai 2-3 kali boleh, tak ada masalah. Kalau letak dalam fridge lagi best, dia sejuk. Okay, yang ini untuk kedutan. Yang ni untuk mencerahkan juga. Yang ni untuk memperbaiki skin korang, skin barrier korang yang dah rosak tu. Sarah, body oil dah tak ada ke? Body oil ada. Okey Ayu, masukkan body oil. Yang ni tadi Sarah dah pakai sentil ampul. Okey, Sarah dah pakai sentil ampul, Sarah dah pakai SOS. Ni Sarah pakai SOS lagi. Jadi tak ada masalah tau. Tak ada masalah nak pakai kat bahagian area, eye area boleh. Okey, dekat bahagian mata ni. Kenapa Sarah pakai dekat bahagian mata ni? Sebab dah hilang kan jerawat Sarah? Sebab Sarah pakai Skin Savior dengan Sarah pakai bag nombor 19, Skin Warrior Acne Fighter tu. Okey, jadi korang nampak SOS ni nak pakai room spray tu restock lagi tak? Ada sekarang ni tengah diskaun. Tengah diskaun 33%. Semua wangi. Jadi korang beli yang kecil punya, okey, yang RM23 tu, dengan beli yang RM43 250ml. Sarah nak tegangkan kulit yang mana? Okey, yang itu you kena pakai DNA Salmon. Sekejap ya, saya masukkan Perfect Repair please, tolong.
Yang itu untuk anti-aging, anti-wrinkle tu. Okay? Jadi dah tak payah cucuk-cucuk botox lagi dah. Pakai Perfect Repair sahaja. Pakai DNA Salmon sahaja. Pakai Bio Ampul dengan Perfect Repair. Room Spray Luxury Floral habis. Kejap saya check. Sekejap. You nak bau lavender tak? Bau lavender tu Magnificent. Nak tak? Itu pun kita punya best seller tau. Tinggal sikit sangat. DNA Salmon nak. Okey. Siapa nak DNA Salmon untuk anti-aging, anti-wrinkle? Ayu, Summer Scent boleh restock ke? Boleh. Ada Summer Scent. Ayu, Summer Scent habis ke? Boleh masukkan lagi tak? Bag nombor 1, kita ada Perfect Repair. Korang tengok saya pakai SOS ni. Okey, muka saya moisturize dan glowing. Tadi saya dah pakai SOS, sekarang saya pakai SOS lagi. Jadi sebenarnya SOS dengan Bio Ampul tak kisah untuk pakai berapa banyak kali. Untuk acne scar skin, you kena pakai bag nombor 12. Untuk jerawat dengan bekas jerawat, bag nombor 12. Hilangkan jerawat saya tak sampai 1 minggu pun. Tak sampai 1 minggu. Tengok dah kering. Tengok. Nak hilangkan bekas jerawat ni je, Sarah kena rajin pakai Skin Savior setiap hari dan vitamin C. Okey, kita ada serum Perfect Repair. Kita ada serum anti penuaan serum awet muda. Apa rahsia dia? Bag nombor 1 tu. Okey, bag nombor 1 tu DNA Salmon. Itu. Bag nombor 1 18 minit sahaja. Sarah nak tengok sabun. Okey, sabun bag nombor 15. Kalau 1 RM52. Kalau 2 RM73. Kalau beli 2 lagi murah. Yang tengah hot selling sekarang Hydra Silk dengan Velvet Exfo. 2 ni. Kalau untuk hilangkan jeragat, nak hilangkan jeragat, boleh pakai bag nombor 1 dengan bag nombor 5. Bag nombor 1 pagi, okey. Bag nombor 5 malam. Tapi bag nombor 5 tu boleh pakai 3 kali seminggu sahaja. Okey, 3 kali seminggu sahaja. Body scrub boleh pakai daily ke? Boleh, tak ada masalah. Kita punya sabun, kita punya scrub boleh pakai daily. Tidak ada masalah. Ini kita punya body scrub yang bag nombor 14, 24% sekarang. Sarah, linen spray RM23 tu botol kecil. Kalau beli combo 23%. Yang ini untuk exfoliate dead skin cells. Okey.
brighten skin, moisturize skin, hydrate skin, and bagi kulit lembut. Okay? Saya nak tengok. Selesa je bila nak tidur sapu Floral Symphony. Wangi dan nyaman. Thank you so much. Bila tidur tu cikgu, spray bilik tidur tu, okay? Spray dekat bilik tidur sendiri, dekat bilik tidur anak-anak. Sarah selalu buat macam tu tau. Sebelum anak-anak nak tidur kan, Sarah sendiri pun nak tidur, mesti Sarah nak bawa wangi-wangi. Okay, jadi Sarah akan spray dekat bantal, dekat tilam, dekat selimut. Jadi bila anak-anak nak tidur tu, dengan Sarah pun nak tidur tu, dia macam terapi tau. Bau wangi. Kan bau wangi tu kan dia stimulate kita, macam stimulate mind kita. Kita rasa tenang, nak tidur kan, nak rehat. So korang pun kena buat macam tu juga. Spray bilik tidur tu, spray bantal, spray selimut. Macam tu. Sarah, akak scrub tangan terus bawa tidur. Wangi sangat. Ya betul. Sarah pakai scrub ni hari-hari tau. Bila waktu pagi. Bila waktu pagi nak mandi tu kan, Sarah akan guna scrub ni setiap pagi. Tak ada masalah kalau nak pakai setiap hari. Spray cepat habis, sapu je. Kalau macam tu akak kena beli sekarang. Sekarang tengah 33%. Yang apa tu, yang kecil punya 100 ml tu boleh letak dalam handbag tau, travel. Kalau yang besar letak dekat rumah, okey, sekarang ni tengah 34%, RM43. Alhamdulillah. Yang Magnificent tu tinggal sikit saja. Magnificent, dia bau lavender. Kejap Sarah check tinggal berapa tau. Lavender yang kecil tu 100 ml. Okay, selling fast korang. Sekejap ya, saya tengok Magnificent tu tinggal berapa. Oh, siapa nak pashmina korang? Pashmina pleated. Okay, pashmina pleated kita ada unpaid, color dark brown. Shawl pleated panjang 2 meter. Siapa nak? Magnificent kita selling fast korang ya, yang bau lavender. Wow, thank you so much. Okey, korang siapa nak shawl pleated 2 meter pashmina? Tadi dah ada orang solatkan telekung dah. Dan order cleansing balm. Kadang-kadang saya cakap ulang-ulang, saya sendiri terlupa apa saya cakap tau. Sebab dia macam robot tau, ulang, dia macam tanpa sedar kan, macam tu. Jadi kalau saya terulang, sorry lah ya. Yeay, dah 200,000. Sikit lagi. Okay, go korang. Yang ini RM22 saja ya. Boleh beli 3-4 biji RM22 sahaja. Thank you Kak Sheila. Saya minum air jap. Maaf telekung habis. Kejap. Okey. Kejap je jerawat Sarah settle. Ya, betul. Tak
sampai 1 minggu. Yang ni semua dah mati dah. Semua saya dah matikan dah. Dah kering. Cuma bekas saja. Sikit-sikit. Korang share korang. Baru 61. Tap screen. Tap screen. Jadi 300,000 pula. Thank you so much. Dah 208,000. Tadi Sarah itulah berkesannya Lumiere. Ya, betul. Sekarang ni bila pakai Lumiere, nak keluar bare face pun sangat-sangat confident. Saya sangat-sangat confident keluar bare face tau. Just pakai lip matte saja. Tak perlu nak beria, nak pakai makeup yang apa, nak kena tutup segala cacat celah kat muka tu, tak perlu. Sebab bila dah pakai Lumiere, dah tak ada cacat celah dah. Betul tak? Betul tak? Lepas tu kulit pun sihat, plumpy. Nampak tu? Nampak tu dia glowing. Nampak tak? Korang nampak tak? Nampak tak korang? Nampak tak? Moisturize. Lepas tu dia glowing. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Glowing kan? Nampak bersih je. Inilah rahsia saya. Saya pakai Bio Ampul dan juga SOS Combo. It's okay. Hai Ika Lumiere dan order scrub combo. Scrub combo kita tengah more korang. Betul, Sarah pakai Lumiere muka glowing dan bersih kan? Kalau tidak dulu kusam kulit. Kalau korang tak nak kulit kusam, okey, korang pakai combo vitamin C dan skin savior bag nombor 14. Pakai 2 serum tu. Okey, sekejap. Kenapa? Sekejap ya. Okey. Korang saya baru dapat tahu okey. Dekat TikTok sekarang ni ada orang jual fake, okey. Ada orang jual fake Chinese. Not even our affiliate. Okey. So hati-hati korang. Saya takut awak pakai yang fake-nya. Kita baru detect Cleanser okey tak for the dry skin? Sangat okey. Boleh ambil facial wash Rebalance untuk dry skin and sensitive. Kalau you beli facial wash, dapat free mini cleansing balm. And then sebab you dry skin, you kena pakai Bio Ampul kita untuk repair balik skin you. Okay? Kalau you nak beli original produk, hanya di Buy PSL, okay, Arashi dan juga Lumiere dekat situ. Dan juga daripada affiliate kita yang depan dia ada tulis Lumiere tu, Lumiere Linda Majid ke, Cherry Lumiere ke, macam tu kan. Dan juga konsultan kita Lumiere Malaysia PJ dengan Lumiere Sebi, Lumiere Farah, okay. Kita dah detect satu fake. Cleanser dia foam. Jadi hati-hati, takut muka korang nanti rosak pula. Dah lah dia jual murah. Tak baik tau nak merosakkan muka customer kita. Okay, dia punya apa nama dia tu? Nama TikTok dia nama Chinese. Hati-hati nama TikTok dia nama Chinese. Okay, bag nombor 1 sekarang Pashmina pleated kita. Okay, Pashmina pleated kita, bag nombor 1 sekarang. Yang nama Chong tu kan? Betul.
Yang nama Chong itu, hati-hati ya. Ni saya pin komen. Okey, beg nombor 1 sekarang. Pashmina ada 1 helai saja, ampit color dark brown, panjang 2 meter boleh lilit-lilit. Beg nombor 2 kita ada instant pleated Bawal ada 1 color grey, 1 color putih korang. 37% sekarang. Beg nombor 1 daripada RM60 korang. Beg nombor 1 daripada RM60 jadi RM37. Beli sekarang. Okey, sebab besok dah tak ada lagi dah. Besok je lagi. Okey, bawal instant ada tali pleated. Okey, ada 1 color grey dengan 1 color putih. Semaya boleh naik atas tak? Okey, nanti tak dapat lagi dah. Tak dapat lagi dah. Weightless moisturizer tu pakai selepas serum. Okey, dah pakai serum, Centella Ampul ke, Skin Savior ke, Vitamin C ke, Perfect Repair ke. Lepas tu last kali pakai moisturizer. Okey, dah. Boleh naik atas tak? Terima kau layan. Tak boleh sleep. Tak payah sleep lah. Naik atas tak payah sleep. You boleh buka TV. Go. You can switch on the TV. Okay, go. You nak tengok kartun ke apa ke? Go. Nah. Saya Yelah, habis tu duduk dengan siapa? Abang dah sleep dah. Adik je belum. Saya allergic dengan Play-Doh. Saya tak suka betul Play-Doh. Saya geli. Apalagi bau dia. Tengok dia pun saya dah pening. Hai, Assalamualaikum semua yang baru masuk. Jangan lupa follow by PSL dan juga follow Lumiere.Malaysia. Dan tap screen dan share Laisara. Okey, masih ada diskaun lagi korang. Masih ada lagi. Hai Genayat Lumiere. Korang masih ada lagi lah beg nombor 1 dengan beg nombor 2. Sebelum habis, kita punya pashmina pleated. Saya suka pakai pashmina pleated ni. Sebab apa tahu? Satu, tak payah gosok. Senang sangat hidup saya. Apa tu, nak hantar anak pergi sekolah pagi-pagi kan? Pakai je, sarung je, pin. Yang paling best sekali yang beg nombor 2 tu. Weightless gel sesuai untuk semua jenis skin. Betul. Weightless gel dengan sleeping mask. Lepas tu saya suka juga beg nombor 2 tu. Senang, okey. Sarung je. Lepas tu ikat je dekat dalam, dekat luar pun boleh. Dah terus pergi hantar Syaiqah dengan Semaya pergi sekolah. Dan paling saya suka adalah tak payah iron. Basuh pun senang. Masuk je washing machine. Tak payah nak basuh-basuh tangan. Okey, apa you can go solat or go. Okey, go. Okey. Satu bestnya tudung Arashi kita. Okey. Dia wangi. Okey. Basuh banyak kali pun color dia tidak akan luntur. Okey. You pakailah berapa banyak kali macam ni tudung Sakura monokrom. Ini Sarah pakai pada tahun lepas tau. Sarah pakai daripada tahun lepas. Color dia tetap macam ni je daripada tahun lepas. Yang ni. Lepas tu basuh banyak kali je dekat dalam washing machine. Dia tidak berbulu.
Okay, thank you Kak Maria Mustafa. Itulah bestnya tudung Arashi ni. You basuh banyak kali pun tetap wangi dia tak hilang. Ya, Faiza, kenapa? Korang suka lagu apa Saya nak buka. Bagi saya satu song. Ya, betul wangi. Saya beli 2 tudung tau. Ya. Okey. Kita borak-borak pula lah ya. Apa favourite song korang Bad Intentions. Oh. What? Oh. Tutup. Lagu Langsi lagu apa? Lagu Langsi. Apakah lagu Langsi? Bad Intentions ni lagu baru Lagu Hurt. Allah, sedihnya lagu Hurt. Who hurt you? Not bad. Hai Kak Azlinor. Okey juga lagu Yuna ni. Sedih betul lagu Hurt. Hai yang baru masuk. Okey korang, apa lagi korang punya favourite song? Yang macam hari-hari you kena dengar. That's your jam. Nak tidur lagu ni. Lagu Langsi tu lagu apa? Dah lah nama awak pun Samsing. Dia macam ni tau. Okay. Orang kalau dia betul-betul gangster sing, dia tak akan letak nama dia Samsing tau. Kalau orang itu betul-betul gangster, dia tak akan letak nama dia Samsing. Kami guru Malaysia, Sarah. Guru Malaysia, okey. Langsi tak ada, Langsui adalah. Langsi tak ada. Saya type dia keluar Langsui. Macam mana tu? Maaf. Macam mana ni? Dia keluar Langsui. Tak apalah. Langsui Lia. Tak apalah saya suka lagu ni. Sumpah Sarah type Langsi tapi dia keluar Langsui. Minta maaf lah ya. Kelakar pula. Okey, masih ada lagi tak diskaun? Buat lawak lah. Okey,
masih ada lagi. Selling fast. Borak tak sedar pula ya. Hai Sarah, serum SOS sesuai juga untuk pori besar kan? Okey, SOS tu dia boleh pakai anytime. Anytime you want, tak ada masalah. Tadi I dah pakai sekali and then I pakai lagi sekali. Okey? Kenapa dengar lagu tu? Kalau awak nak dengar, awak dengar lah. Okay, next. Penjaga hati. Penjaga hati pun best juga. Okay. Lagi. Lagu Imran Jumain yang baru tu pun sedap juga. Lagu Imran Jumain. Seribu tahun. Wow, dah 300,000 korang. Bagi 500,000. Hai. Best pula borak pasal lagu Mana tadi yang Samsung tu nak lagu Langsi tapi keluar Langsui. Menangislah lagu apa? Lagu Langsi tu lagu filem Cat Gangster kalau tak silap. Ada ke? Saya tak tahu pun. Menangislah lagu siapa pula? Menangislah engkau juga manusia. Ya. Saya type menangislah, dia keluar. Menangislah engkau juga manusia. Menangis dalam cinta. Menangis dalam hujan. Menangis hatiku menangis. Menangis hati ini ku juga bersimpati, hancurnya harapanku, maafkan sayang. Ada satu. Tak apalah. Menangislah dan terus tertawa. Menangis pilu, menangis pun semua telah terjadi. Yang paling panjang tajuk dia, menangis hati ini ku juga bersimpati, hancurnya harapanku, maafkan sayang. Apa? Saya tak tahu. Panjang gila. Oh, lagu Siti Nurhaliana. Okey, lagu apa lagi? Saya dah buka dah menangislah. Okey, kita tengok menangislah. Okey. Menangislah engkau juga manusia dia keluar. Okey. Ini menangislah engkau juga manusia. Okey. Lagu ketuhanan. Dengar lagu ketuhanan awak. Awak menangislah seorang-seorang. Yang tadi tajuk panjang tu. Okey? Jangan langsi. Okey, saya cuba tengok. Jangan langsi. Jangan langsi. Harap-harap tak keluar langsui lagi. Yang dia tetap keluar langsui. Kenapa Kenapa Saya type langsi, dia keluar langsui. Entahlah. Kalau menangislah pun, menangislah engkau juga manusia. Macam mana tu? Maknanya lagu-lagu yang awak cakap tu tak famous kan. Jadi bila saya type, dia akan keluar lagu yang famous je. Kan? Lagu-lagu yang awak cakap tu semua tak famous.
Jadi tak tahu kenapa dia tak keluar. Maknanya lagu Lang Sui tu lagi famous daripada Jangan Langsi. Nak buat macam mana? Dah orang lagi suka dengar lagu Lang Sui kan? Saya dah type 100 kali dah ni. Dia tetap keluar Lang Sui. Nak buat macam mana? Tak apalah. Okay. I love you, you love me. Okay, sebentar. Saya nak tengok, okay. Dia saja je kenakan Sarah tu. Tapi masalahnya, Jangan Langsi tu dia keluar Lang Sui. Jadi maknanya lagu Lang Sui tu number 1 hits. Maaf lah Okay. Jom kita tengok lagi sekali. Okay. Nanti Arashi pula. Nanti apa nama dia? Ayu cakap Kak Sarah ni berborak-borak pula ya. Okay. Bag nombor 1 kita ada Pashmina pleated tu. Bag nombor 2 kita ada instant Pashmina. Okay, bag nombor 2 sekarang ini. Yang itu ada colour grey dengan colour putih. Bag nombor 3 kita ada perfect repair. Bag nombor 4 kita ada linen spray 100 ml yang ni Best Buy. Bag nombor 5 kita ada linen spray juga 250 ml. Bag nombor 6 kita ada bawal plain. Bag nombor 7 kita ada retinol. Bag nombor 8 kita ada Gardenia series yang tinggal lagi 4. Bag nombor 9 kita ada Asoka. Semua 30 berapa persen tu korang dapat? Bag nombor 10 kita ada Eiffel Tower. Bag nombor 11 kita ada Turki. Bag nombor 11 kita ada Sakura series 2. Bag nombor 13 kita ada Bio Ampul. Bag nombor 14 ni kita ada 2 serum vitamin C dengan Skin Savior. Untuk jeragat, jerawat, untuk eye bag, untuk mencerahkan kulit kusam. Bag nombor 15 kita ada cleansing balm. Bag nombor 16 kita ada body scrub. 17 kita ada sabun. That's all. Moisturizer tak ada ke Sarah? Moisturizer ada. Okay, Ayu masukkan moisturizer Ayu. Okay, last kita ada moisturizer untuk malam dan pagi. Okay, terakhir. Okay, Ayu dah masukkan moisturizer pagi weightless gel kita. Okay, cara pakai moisturizer. Lepas tu kita masukkan sleeping mask juga. Betul tak? Yay! Siapa yang kulit kering dan sensitif, bagus kalau pakai sleeping mask tu. Sleeping mask tu pun sama juga. Dia pakai pada waktu malam. Waktu pagi you pakai moisturizer yang weightless gel tu. Okay? Yang itu. Let's tengok ada tak kat sini. Ada. Tada. Kak baru pakai seminggu lebih pun dah fall in love dengan Lumiere. Thank you so much Akak. Thank you so much. Okay, ini adalah sleeping mask. Tengok dia punya casing. Sangat-sangatlah classy, mahal. Dekat bawah ni ada semua details. Alhamdulillah. Bawah ni ada semua details dia. Ada not KKM, ada expiry date dia, ada batch number dia, semua dekat sini. Segala yang you perlukan, nombor telefon semua ada dekat sini. Okay, tada, ada scoop.
Alright. Yang ini cara pakai dia, okay. Lepas sudah double cleanse waktu malam lepas dah double cleanse, you toner, you ada Centella ampul ataupun you ada SOS. Lepas tu you pakai retinol ke boleh. Retinol boleh kalau you nak layerkan dengan sleeping mask. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak yang Sarah ajar sandwich method tu? Okay. Retinol dia tak boleh campur dengan serum lain. Tak boleh campur dengan apa-apa retinol. Retinol hanya boleh pakai dengan Centella ampul sahaja. Okay, lepas tu bila dah kering, pakai retinol dan pakai sleeping mask terakhir. Okay. Ini sleeping mask dia. Yang ini kalau pakai, ya Allah, muka berlayer-layer tau. Sangat-sangat plumpy. Kalau pakai brightening toner, then either bio ampul or Centella ampul, mana kena pakai dulu? Pakai brightening toner dulu. Lepas tu dah kering, pakai Centella ampul tu. And then last boleh pakai ni moisturizer malam ni, sleeping mask. Okay. The best ever sleeping mask ni. Dia ada peptide. Yang ini adalah moisturizer the best. Yang ini adalah untuk overnight moisturizer untuk rejuvenate dan repair skin barrier. Lepas tu dia mencerahkan kulit. Korang tahu tak? Korang tak payah risau tau kalau nak cerah. Sebab mostly produk kita kebanyakannya dah ada untuk mencerah dah dalam tu. Okay, baik kita punya moisturizer, baik kita punya serum, baik kita punya cleansing balm pun sebenarnya ada juga untuk mencerahkan. SOS, Centella ampul pun bukan itu sahaja. Kita punya body scrub pun mencerahkan. Kita punya sabun pun mencerahkan. Jadi kita tahu apa yang korang nak. Kita tahu apa selera orang Malaysia semua. Nak cerah kan? Jadi korang tak payah risau. Memang semua ada mencerahkan. Yang ni untuk rejuvenate, untuk hydrating, brightening dengan calming agent. Dan kebanyakan kita punya produk semua, okay, ada untuk hydrating dengan calming agent. Sebab kita tahu kebanyakan bukan orang Malaysia saja, tapi orang Singapura, Indonesia, orang Brunei, sebab kita punya weather. Tak boleh nak buat apalah, kita punya weather kan. Jadi kita punya matahari pun kan sekarang ni makin berbisa. Jadi makin menipis kulit kita. Tak pakai pula sunscreen. Macam mana? So kita punya produk semua more to brighten, anti-aging, rejuvenate, hydrating, calming agent. Nombor 5, pakai masa bila? What is nombor 5? Nombor 5 is perfect repair. Itu okay, waktu pagi atau waktu malam. Kalau waktu malam you tak pakai retinol, you boleh pakai perfect repair. Okay, sama juga. Lepas you double cleanse, you pakai toner, and then you pakai SOS ke, Centella ampul ke. Lepas tu you pakai perfect repair, and then you boleh pakai moisturizer. Okay, Ayu, kita lagi kita lagi 10 minit. Okey ke Ayu? Okey kah? 10 minit lagi. Ya Allah, dengar pula suara budak kecil tu. Okey ke Ayur? Kak sambil tanya, sambil tulis buku. Ya Kak. Bagus cara Kak. Sebenarnya dekat dalam ni, okey, dalam ni banyak Lumerians tau. Yang memang sebelum ni diorang ada coaching dengan Big Boss. So diorang dah tahu dah.
yang perlu nak bagi ingat. Minit lagi 5 minit lagi sambil saya bagi tahu. Sebelum ini memang kita punya pengguna semua, okey, kita bagi kelas dekat dalam TikTok. Kita cerita ingredients, kita cerita benefits, sama juga macam kita punya affiliate, kita punya consultant. Okey, bila live, okey, mereka cerita benefits, mereka cerita ingredients, mereka consult korang semua supaya korang semua tidak salah pilih item yang mana untuk kulit, produk yang mana. Nak beli skincare ni kita kena ada ilmu. Kalau tidak, salah pakai, rosak muka kita. Macam tu. Okay, last 5 minutes. Siapa yang nak beli? Cepat. Saya tengok masih lagi ada diskaun sekarang ni. Pashmina. Pashmina tu. Pashmina beg nombor 3 tengah murah tu. Pashmina murmur tu. Tinggal 1 saja lagi tau. Yang itu orang ampik. Cantik tau. Color dark brown. Pleated lagi. Panjang dia 2 meter lagi. Tak payah iron pun. Gaji tak dapat lagi. Okey, tak apa. Peeling serum pakai macam mana, Sarah? Okey. Peeling serum pakai waktu malam saja. Okey. Pakai waktu malam saja 3 kali seminggu. Kalau pakai peeling serum, jangan pakai dengan retinol, jangan pakai dengan brightening toner. Tolong jangan. Kalau tidak nanti akan over exfoliate. Ataupun jangan pakai dengan gentle toner. Okey, peeling serum dia pakai selepas you double cleanse, keringkan muka. Lepas tu you pakai peeling serum tu satu muka. Lepas tu you biarkan 1-2 minit. Lepas tu baru you cuci dengan air. Selepas you pakai peeling serum, you boleh pakai dengan SOS ataupun you pakai dengan Bayu Ampul dan SOS boleh layerkan. Kenapa? Sebab bila you dah exfoliate muka you kan, ada yang ada yang purging ke apa ke, kemerah-merahan, pakai peeling serum, repair balik dengan SOS dan Bayu Ampul. Macam tu. Jadi produk kita semua dah selamat dah sekarang. Sangat-sangat selamat untuk yang super dry skin, super sensitive skin. Jadi tak ada masalah lagi dah. Kulit bengkak ke, kulit allergic ke, kulit kemerah-merahan ke, dah tidak ada lagi dah. Alhamdulillah, sejak kita ada Bayu Ampul ni, dah tak ada lagi dah yang muka breakout ke apa tau. Semua happy bila ada Bayu Ampul tu. Bayu Ampul tu lah penyelamat untuk segala masalah kulit. Kalau korang tak ada masalah kulit macam Sarah, Bayu Ampul tu dia bagi muka glow. Dia bagi muka glow macam saya. Okey? Jadi Bayu Ampul tu is a must. Sangat-sangat wajib, semua orang perlu ada ya. Okey, dah cukup 5 minit korang. Thank you so much yang ada dekat dalam live saya. Okey, sebelum tidur jangan lupa ambil minum jamu, ataupun siapa yang ada Lumi Propolis, minum Lumi Propolis. Dan jangan lupa cuci muka sebentar dulu double cleanse. Okey, jangan lupa double cleanse ya. 400k. Thank you so much korang. Good night dan Assalamualaikum.